Hai, Assalamualaikum ice cream lovers. So dah lama sangat tak buat video on YouTube. So kali ni kita nak buat benda yang viral lah, ice cream cheesecake Dubai chocolate. So kita ada pakai cream cheese, kemudian ada pistachio, ada susu pekat manis. Yang ni kita buat versi water marhain lah. Kita pakai Imalco ataupun paste pistachio. Tapi pistachio yang betul kita tetap ada dalam ramuan tadi. Kemudian kita campurkan semua sekali sampai dia paste yang pekat. Kemudian kita tambahkan whipping cream. Tambah whipping cream 500 ml. Kemudian kita pukul sampai kembang cantik macam tu. Kalau nak letak warna tu boleh letaklah, optional. Kalau tak nak letak tak apa. So dia akan jadi warna dia agak pekat lah. Maksudnya warna dia warna rumput sikit. So dah siap pukul semua bahan-bahan. Kita masukkan dalam cake pan lah. Kita masuk dalam bekas kek panjang macam tu. Kemudian kita bekukan semalaman. Okey, yang kemudian coklat ganache ni kita masuk sikit lah, gaul-gaul dalam tu. Kemudian kita nak buat lapisan bawah dia. Lapisan bawah dia ketaifi dough tu, ataupun biasanya orang panggil kunafa lah. Kunafa yang crunchy tu. So kita meltkan butter, kita cairkan mentega, kemudian kita masukkan lah dalam 2 jemput macam tu. Lebih kurang dalam 80 gram lah saya buat hari tu. Kemudian kacau sampai dia jadi crispy lah, jadi rangup macam tu. So ice cream yang dah beku, elok, yang dah tegang lah atas dia tu, baru kita letak ketaifi dough ni dan tekan. So nanti lepas ni kita akan bekukan lagi sekali sebelum kita nak tuangkan coklat ke atasnya. Okey, bila ais krim dah beku, kita cairkan semula kita punya coklat ganache. Sama ada nak buat yang baru ataupun yang sebelum ni. Yang kita masukkan gaul-gaul dalam coklat tu, kita buat banyak sikit lah. Kita buat banyak sikit. Kemudian yang ini ganache ni kita nak tuang untuk coating atas dia. So yang untuk warna kuning hijau tu boleh guna whipped cream ataupun coklat putih lah. So gini kita tuang demi coklat tu sampai bagi rata keseluruhan kek. Okey, kalau boleh buat ni dekat dalam